أستاذ، Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك أستاذ؟ Alhamdulillah بخير. كيف الحمد لله الحال؟ أستاذ. saya minta izin Ustaz saya. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. لو نتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدعاء إلى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin Allahumma amin. Yang kita muliakan Tuan Guru kita, Guru Mulia Al-Fadhil Ustaz Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri hafizahullah subhanahu wa ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulum fid darain wa ma ta'ab as-sihhati wal afiyah. Kita alu-alukan kehadiran tuan-puan para pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pencinta majlis ilmu. Kita berharap moga-moga dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam hari ini menjadi asbab untuk kita menjadi insan yang lebih mengenali baginda Nabi, yang lebih dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Allah Taala permudahkan urusan tuan guru kita dapat melapangkan masa dengan kita pada malam hari ini. Andainya pada pertemuan kita yang lepas kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muqti hafizahullah dalam berbicara berkenaan dengan rahsia selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malam hari ini kita akan berbicara dengan satu topik yang lebih besar daripada itu, topik yang sangat hebat daripada itu, yang akan dikupas oleh guru kita yang juga hebat. Dan kita berharap puan-puan sekalian, dengan apa yang akan dikupas oleh guru kita malam hari ini berkenaan dengan tajuk yang sangat luar biasa, menggapai syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kira bukan satu topik yang ringan, bukan satu topik yang boleh dibuat main, bukan satu topik yang boleh dipandang kecil, tapi ia merupakan satu kupasan syafaat baginda Nabi. Orang yang tak ada siapa yang boleh menebus syurga dengan amalnya sendiri. Tak ada siapa yang boleh yakin bahawa amal soleh selama ini boleh menebus rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti memerlukan pintu yang teragung yang boleh mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tak bicara panjang, kita nak dengar kupasan yang begitu terbuka dan panjang luas daripada tuan guru kita malam hari ini. Saya sangat kagum dan saya sangat hormati beliau, guru saya. Jadi sama-sama kita malam hari ini tawajuhkan hati kita, fokuskan betul-betul, catat apa yang kita dapat catat, dan kita berharap moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita kerinduan kepada baginda itu semakin membuak-buak selepas kita sentiasa mendengar tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pihak majlis selawat Ar-Rashid dengan berbesar hati penuh ta'zim menjemput Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Said Abdul Qadir Al-Jufri hafizahullah subhanahu wa ta'ala untuk berkongsi dan menasihati kita dengan topik menggapai syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-waqtu waqtukum ya habibana, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Pengerusi Majlis serta seluruh tim dalam majlis selawat, sama ada yang berada dalam jawatan kuasa pra-festivalnya sampailah ke festivalnya nanti, dan mudah-mudahan setiap amalan kita dan setiap saat yang kita bersama-sama dalam usaha untuk menjalankan majlis ini dikira sebagai salah satu cara dan salah satu perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
dan menambahkan lagi dekat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap masa itu ada kiraannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tu mudah-mudahan menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam redha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada apa yang kita lakukan. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, abang kakak, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, seluruh para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita nak bincang tajuk yang besar macam disebutkan tadi, dan tajuk ni penting, tajuk yang sangat utama, dan walaupun tajuk ni mungkin ada banyak kali dah kita dengar. Lagi-lagi ialah tajuk berkaitan dengan syafaat ni dia sangat rapat dengan apabila kita berbicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sekali. Dan memang kita sangat berharap kepada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Jadi ini semua kita maklum, dan mungkin kebanyakan kita pun memang dah biasa dah dengar. Bahkan mungkin sebahagian kita kalau nak ceramah tentang syafaat tu pun mungkin dia boleh punyalah banyak kali dia dah dengar dah kan. Dan mudah-mudahan bukan sekadar berceramah, tapi mudah-mudahan benar-benar kita mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW di akhirat nanti. Dan apabila kita berbicara tentang tajuk ni juga, tajuk ni besar, tajuk ni panjang macam disebutkan tadi. Kalau kita tengok satu persatu hadis-hadis berkaitan dengan syafaat Nabi SAW ni panjang-panjang juga. Ada yang pendek, ada yang panjang, tapi banyaklah hadis-hadisnya. Kalau saya boleh share, admin dibenarkan share ke tidak ni? Okay, kena send request dulu. Okay. Request has been sent. Okay dah. Bismillah. Okey, jom kita tengok ni contoh tapi ini dalam bahasa Arab, tapi tak apalah, bahasa Nabi SAW bahasa Arab okey. Jadi kalau kita perhatikan, ni contoh ini adalah satu fasal daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, susunan Qadhi Iyad. Ini antara kitab yang kita kata macam wajiblah nak baca bagi mereka yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya tajuknya Asy-Syifa. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, ulama mazhab Maliki yang bermukim di Maghribi. Syekh Qadhi Iyad, ulama yang bermukim di Maghribi. Jadi zaman dulu lah, zaman dulu. Jangan pula kata nak pergi jumpa pula. Jumpa boleh pergi ke makam beliau lah. Okay. Jadi Syekh Qadhi Iyad, beliau menyusun satu kitab yang sangat-sangat istimewa bila cerita tentang hak Nabi SAW, keistimewaan Nabi, dan juga ataupun kita kata tanggungjawab kita sebagai umat. Tanggungjawab kita sebagai umat baginda Nabi SAW, macam mana kita nak menzahirkan cinta kita kepada Nabi SAW. Jadi kadang-kadang ialah orang nak mengaku cinta ni senang. Nak cinta di mulut tu mudah. Tapi macam mana nak tengok betul ke tidak kita mencintai Nabi SAW, contohnya ada dalam kitab ni. Okey, salah satu daripada fasal dalam kitab ini, tajuk dia adalah fi tafdilihi bisyafa'ati wal maqamil mahmud. Apa dia tu? Fasal pada menceritakan tentang keutamaan baginda SAW dengan syafaat, dan juga al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji, yang kita selalu doa tu waktu lepas azan tu. Kan kita doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah. Jadi yang gini ni kita minta, kita kata ya Allah, bagilah kepada Nabi SAW kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Bila? Hari kiamat nanti. Di dunia lagi dah tinggi, di akhirat lagi tinggi. Jadi ada satu kedudukan yang dipanggil al-maqam al-mahmud. Kadang-kadang kita baca maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Kan kita baca doa gitu kan. Maqam al-mahmud, kedudukan ke tempat yang terpuji. Okey. Jadi
asalnya daripada suratul Isra. Nampak ke tidak ni Ustaz, nampak ke kitab ni, nampak kan? Umimah nampak muka Umimah kat situ. Umimah nampak dia Nampak, baca tak nampak. nampak, insya-Allah. Okey. Jadi cuba kita tengok yang awal sekali, atas sekali tu kan. Qala Allah Ta'ala asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah Ta'ala akan bangkitkan engkau, wahai Muhammad, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Untuk ambil berkat, ambil berkat, kita baca hadis-hadis dalam kitab Syifa ni dulu sikit. Ini keberkatannya, keberkatan. Sebab saya tak suka ceramah kosong macam tu je, daripada kita kata apa, daripada pemikiran sendiri je, sebab saya ni bukan reti apa. Jadi yang nak dapatkan kebaikan, keberkatan, kita bacalah kitab yang memang para ulama pun dah zaman berzaman bersepakat kitab ini memang kitab yang sangat-sangat bernilai. Bukan sekadar apa yang saya sebut. Kalau sekadar saya sebut, banyak salah daripada betul mungkin, kan? Tapi kitab-kitab begini banyak dia punya manfaat dan keberkatannya, insyaAllah. Tapi nak baca semua memang tak sempat. Jangan pula minta Ustaz baca sampai habis, Ustaz. Jangan sampai ke subuh kita nanti. Okey. Kita baca dulu, ambil barakah ya. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Akhbarana Syekh Abu Ali Al-Ghassani Al-Jayyani fima kataba bihi ilayya bi khattih. Haddathana Siraj ibnu Abdullah Al-Qadhi, haddathana Abu Muhammad Al-Asili, haddathana Abu Zaidin wa Abu Ahmad qala haddathana Muhammad ibn Yusuf qal حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر يقول. Hadis ini daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata apa? Innan nasa yasiruna yawmal qiyamati jutha kullu ummatin tatba'u nabiyaha yaqulun ya fulan ishfa' lana ya fulan ishfa' lana hatta tantahi syafa'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzalika yaumun yab'athuhu Allahul maqamal mahmud. Apa dia? Sesungguhnya manusia mereka akan pergi pada hari kiamat nanti beramai-ramai. Jussa ataupun jissa, dia ada dua makna kat situ. Ada jussa ataupun jusi. Dia ada dua cara bacaan. Kalau jussa maksudnya secara beramai-ramai, mereka akan pergi berbondong-bondong, ramai-ramai. Ada yang kata jusi maksudnya merangkak ataupun berjalan menggunakan lutut. Dia jalan dengan lutut macam tu dekat hari kiamat nanti. Kullu ummatin tatba'u nabiyaha, setiap umat akan cari nabi mereka, akan pergi kat nabi mereka, turut kat nabi mereka. Umat Nabi Musa pergi kat Nabi Musa, umat Nabi Nuh sebelum pergi kat Nabi Nuh, semualah. Semua pergi kat Nabi masing-masing. Mereka akan berkata, ya fulan, wahai fulan, maknanya Nabi tersebut punya nama lah. Ishfa' lana, syafaatkanlah kami. Wahai fulan, syafaatkan kami. Sampailah syafaat itu rupanya terhenti kepada Nabi SAW. Maknanya syafaat ni yang lain-lain itu semua tak dapat. Dapat pada siapa? Hanya ada pada Nabi SAW. Itulah dia yang disebutkan hari yang Allah Ta'ala utuskan baginda di Al-Maqam Al-Mahmud, tempat yang terpuji. Wa an Abi Hurairah su'ila anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni qawlu asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda faqal hiya syafa'ah. Daripada Sayyidina Abi Hurairah ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda tu apa wahai Rasulullah? Kan? Ditanya kepada baginda, lalu baginda jawab faqal hiya syafa'ah, itulah dia syafaat. Syafaat Nabi SAW itulah yang disebutkan sebagai maqaman mahmuda. Kemudiannya riwayat daripada Ka'ab bin Malik, daripada baginda SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati fa'akunu ana wa ummati ala tallin. Dibangkitkan ataupun dikumpulkan manusia pada hari kiamat, maka aku dan juga umatku di atas satu tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Wa yaksuri rabbi hullatan khadra, dan Tuhanku memakaikan aku dengan perhiasan berwarna hijau.
thumma yu'dhan li fa aqulu ma syaa Allahu an aqul. Kemudiannya dibenarkan kepada aku, diizinkan kepada aku, lalu aku mengatakan apa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki untuk aku katakan, dan itulah dia al-maqamul mahmud. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau menyebutkan tentang hadis syafaat, lalu beliau berkata fayamshi hatta ya'khudha bihilqatil jannah fayawma idzin yab'athuhu Allahul maqamal mahmud alladhi wa'adah. Dan sampailah Nabi SAW berjalan sampai diberikan kepada baginda kunci syurga, lalu dibangkitkan oleh Allah, diletakkan oleh Allah di tempat yang terpuji yang telah Allah Ta'ala janjikan kepada baginda. Dan disebutkan juga bahawa Maqam al-Mahmud itu juga ada tempat apabila baginda berdiri di tepi arash, di kanan arash, satu tempat yang tak ada orang boleh berdiri di situ selain daripada Nabi SAW, yang sampai orang yang terdahulu sampai terkemudian semuanya rasa cemburu. Rasa, oh ya Allah, hebat sangat Nabi SAW di padang mahsyar dan di akhirat nanti, kan? Pada waktu akhirat nanti Nabi dalam kedudukan yang sangat-sangat hebat. Dan dalam riwayat, itulah dia tempat yang aku bagi syafaat kepada umat aku nanti. Okey. Dan saya skip sikit kalau sebab macam saya sebut tadi, kalau kita baca semua mungkin tak sempat. Hadis yang berikutnya, khuyir tu baina ayyadkhula nisfu ummati al-jannah. Aku diberi pilihan sama ada umat aku dimasukkan ke dalam syurga separuh daripada mereka dan antara syafaat. Lalu aku memilih syafaat, fakhtartu syafa'ah. Nabi diberi pilihan, lalu Nabi ambil pilihan untuk bagi syafaat. Kerana apa? Kerana syafaat lebih umum. Sebab yang awal tu hanya untuk separuh daripada umat masuk syurga, maksudnya separuh lagi tak dapat masuk syurga. Kan? Jadi Nabi pilih yang lebih besar lagi daripada tu. Nabi pilih syafaat. Kemudian Nabi kata atarawnaha lil muttaqin, kalian sangkakan, kalian melihat ia adalah untuk orang bertakwa saja ke syafaat Nabi ni? La walakinna lil mudhnibin al khatta'in. Akan tetapi syafaat Nabi SAW itu untuk siapa? Untuk orang yang buat dosa dan orang yang banyak buat salah, yang selalu buat salah. Lil mudhnibin al khatta'in. Jadi syafaat Nabi SAW, punyalah baik Nabi SAW. Nabi bukan bagi syafaat itu hanya kepada orang yang bertakwa, tapi kepada orang yang banyak buat dosa, orang yang banyak buat salah. Kita lah, kan? Mudah-mudahan kita semua, walaupun kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, tapi cinta Nabi SAW melayakkan kita untuk mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu lagi hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, madza warada alaika fi syafa'ah? Apa yang sampai kepada engkau dalam syafaat? Bila cerita tentang syafaat ni, apa dia? Lalu Nabi SAW menjawab, syafa'ati liman syahida an la ilaha illallah mukhlisa yusaddiqu lisanahu qalbuhu. Syafaat aku untuk mereka yang bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah secara ikhlas, secara benar, secara memang jujur, solid. Dia memang mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Lidahnya dibenarkan oleh hatinya. Maksudnya hati dengan lidah dia sama jalan, seiringan. Maksudnya memang betul-betul dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini orang yang akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Siapa dia? Orang yang betul-betul lidah dan hati dia benar-benar mengesakan Allah. Bukan sekadar dekat lidah dan bukan sekadar dalam hati. Kedua-duanya ada. Hati dan juga lidah mengesakan Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah kalimah la ilaha illallah sangat-sangat penting. Jangan kita terlepas. Ada satu lafaz dekat bahagian footnote, ada tulis lafaz dalam Sahih Bukhari, as'adun nas. Gunakan perkataan manusia yang paling bahagia sekali dengan syafaat aku, orang tadi ni, iaitu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang sebut la ilaha illallah betul-betul tulus daripada hati dia ataupun daripada jiwanya. Okey. Dalam hadis yang lain, dan ini pun sama juga lebih kurang,
Nabi SAW. Cuma Nabi SAW sebut, aku diperlihatkan nanti umat aku selepas daripada aku ni mereka menumpahkan darah satu sama lain. Tapi maknanya dah berperang, bergaduh kan, bermusuhan, berpecah belah dan sebagainya. Nabi diperlihatkan, maknanya Nabi SAW tahu kata umat Nabi ni nanti akan berpecah belah, akan berbunuh-bunuh, menumpahkan darah sama mereka. Tapi Nabi minta kepada Allah untuk diberikan kepada Nabi syafaat pada hari kiamat untuk mensyafaatkan hamba-hamba dan umat baginda yang bermusuh tadi tu, yang bergaduh satu sama lain tu pun Nabi nak bagi syafaat juga. Fafa'al, lalu Nabi SAW, lalu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi syafaat tersebut. Kan? Begitu jugalah hadis yang berikutnya, pada hari kiamat nanti Allah himpunkan manusia dekat satu lembah yang mana nanti akan diseru. Kan? Orang semua akan dibangkitkan nanti dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan tak bertelanjang, kan, seperti mana mereka diciptakan waktu baby dulu lagi kan. Mereka tak boleh nak bercakap melainkan dengan izin Allah SWT. Lalu diseru Muhammad, diseru kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu fayaqul labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wal muhtadi man hadait wa 'abduka baina yadaik wa laka wa ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik tabarakta wa ta'alaik subhanaka rabbal bait qal fadhalika al maqamul mahmud alladhi dzakara Allah. Okey, ceritanya diseru nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Jawab. Waktu tu orang lain semua tak boleh bercakap lagi. Orang semua kena diam. Allah Ta'ala tak benarkan. Lalu diseru kepada Nabi SAW, lalu Nabi pun jawab, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadik, dan seterusnya. Okey, kita ringkaskan. Seterusnya, hadis. Hadis ni hadis tentang orang masuk api neraka, orang ahli syurga masuk ke dalam syurga, dan sampailah orang yang terakhir sekali kelompok daripada syurga dan kelompok daripada api neraka. Lalu berkata kelompok api neraka kepada kelompok syurga, apa yang memberi manfaat kepada kalian? Iman kalian. Lalu mereka pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu didengar oleh ahli syurga. Lalu mereka pun tanya kepada Nabi Adam yang lain selepas daripadanya, nabi-nabi yang selepas daripadanya, minta syafaat untuk mereka. Semuanya minta izin, minta uzur, minta excuse, tak dapat nak bagi syafaat. Sampailah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW lah yang memberikan syafaat. Saya ringkas-ringkaskan, terus kita pergi kepada satu hadis yang panjang yang ceritakan tentang syafaat ini lebih detail. Bagaimana hadis yang nombor berapa tu? Hadis nombor 573 tu. Wa Nabi Hurairah wa tadnu syamsu. Waktu manusia berkumpul ramai-ramai ni, majnas ba'duhum fi ba'd. Ataupun sebelum daripada tu 571 lagi riwayatnya. Bila dekat hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan himpunkan orang yang daripada awal lagi, daripada zaman Nabi Adam sampailah ke kiamat kan. Semua mereka akan kumpul ramai-ramai. Mereka dah dikumpulkan dalam keadaan begitu dahsyat. Mereka sendiri sebut, walawis tashfa'na ila rabbina. Boleh tak kita minta syafaat daripada Tuhan kita? Dalam jalur yang lain, majnasu ba'duhum fi ba'd. Berkumpul manusia satu sama lain. Daripada riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, wa tadnu syams, matahari mendekat. Makin panas, matahari terlalu dekat. Lalu manusia duduk dalam keadaan yang tak tentu arah, yang mana mereka tak mampu nak tanggung lagi dah. Terlampau dahsyat sangat keadaan pada hari kiamat nanti. Tak mampu tertanggung. Lalu mereka mengatakan, ala tanzuruna man yashfa'u lakum. Kalian cuba perhatikan siapa yang boleh bagi syafaat pada kalian. Fikir-fikirkan, cuba tengok siapa yang boleh bagi syafaat. Fayatuna Adam. Mereka pun bertemu dengan Nabi Adam. Fayaqulun, lalu mereka pun berkata, sebahagian daripada riwayat menambah, anta Adam abul bashar. Engkau adalah Adam, bapa kepada semua manusia. Allah Ta'ala ciptakan kau dengan kekuasaannya. Allah tiupkan engkau rohnya. Dan Allah Ta'ala letakkan engkau dalam syurga. Malaikat Allah Ta'ala suruh sujud pada engkau. Allah ajar engkau semua nama-nama. Maksudnya semua perkataan-perkataan yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam. Maka bagilah syafaat kepada kami di sisi Tuhan. Kau mintalah syafaat di sisi Tuhan supaya
kita dapat jalan daripada tempat kita sekarang ni. Ya Allah, dah teruk sangat lah. Tak boleh ke? Kau tak tengok ke apa keadaan kami sekarang ni? Ala tara ma nahnu fi. Kau tak nampak ke keadaan kami sekarang ni? Teruk sangat dah kami ni. Kan? Lalu apa jawab Nabi Adam? Nabi Adam dengan penuh tawaduknya, Nabi Adam sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang sangat-sangat bertakwa, Nabi Adam kata, inna rabbi ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Tuhanku murka pada hari ini dengan kemurkaan yang dia tak pernah murka sebelumnya seperti itu dan tak pernah murka selepasnya seperti itu. Maknanya memang kemurkaan paling maksimum sekali. Nahani anis syajarati fa'asait. Allah Ta'ala dah melarang aku daripada pokok tu, tapi aku lawan, aku langgar. Nafsi, nafsi, diri aku je lah. Idhabu ila ghairi, pergilah cari orang lain. Idhabu ila Nuh, Nabi Adam suruh pergi kepada Nabi Nuh. Lalu mereka pun jumpa dengan Nabi Nuh, sama juga. Mereka minta juga syafaat daripada Nabi Nuh. Mereka kata, anta awwalur rusuli ila ahlil ardi. Engkau adalah rasul pertama sekali kepada ahli ard, maksudnya yang ada umat kan. Wasammaka Allahu 'abdan syakura. Allah Taala namakan engkau sebagai 'abdan syakura dalam Quran. Allah Taala ceritakan Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah 'abdan syakura. Kemudiannya, ala tara ma nahnu fi, ala tara ma balagna. Kau tak nampak ke apa yang keadaan kami sekarang ni? Kau tak tengok ke? Kau tak boleh ke minta syafaat daripada Tuhan? Lalu sama juga Nabi Nuh pun jawab, inna rabbi ghadibal yawma ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdabu ba'dahu mithlah. Nafsi, nafsi. Sama juga, Tuhan tengah murka, tak berani. Maknanya nabi-nabi yang lain semua tak berani, tak boleh nak bagi syafaat, nak minta syafaat tak berani. Kemudiannya disebutkan bahawasanya apa Nabi Nuh dalam satu riwayat, Nabi Nuh sebut kesalahan dia yang dia kata Tuhan murka sangat tu. Dia sebut satu kesalahan yang dia pernah buat dekat dunia dulu, iaitu dikatakan bahawasanya dia pernah minta kepada Tuhan tanpa ilmu. Tapi tak apalah, senang ceritanya sebenarnya Nabi-Nabi ni maksum jadi kita jangan salah faham. Begitu juga contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bila disebutkan perkara yang sama, minta kepada minta kepada Nabi Ibrahim untuk bagi syafaat, dengan disebutkan sifat Nabi Ibrahim sebagai Nabiullah wa Khaliluh, kan, kekasih Allah Ta'ala. Tapi apa dia Nabi Ibrahim jawab? Nabi Ibrahim jawab, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadban wa sama juga macam tadi juga Nabi Ibrahim jawab, Allah murka sangat. Kemudiannya Nabi Ibrahim sebut 3 kalimat, wa yadhkur thalatha kalimatin kadzabahunna. Dia kata ada 3 kali aku pernah berdusta. Nafsi, nafsi, diri aku, lastu laha, aku tak boleh nak bagi syafaat. Pergilah cari Nabi Musa, fa innahu kalimullah. Okey, apa dia? Apa dia yang Nabi Ibrahim kata dia pernah berdusta? Nabi Ibrahim tak pernah berdusta, tak pernah menipu. Cuma dia ada helah lah. Ada helah waktu, kalau kita ingat balik cerita Nabi Ibrahim kan, kisah Nabi Ibrahim, kita ingat waktu kaum dia nak pergi berpesta tu, Nabi Ibrahim minta excuse untuk tak nak pergi. Nabi Ibrahim minta excuse. Nabi Ibrahim kata Nabi Ibrahim tak apa-apa sihat waktu tu. Jadi bila kaum dia keluar, kan, dia pergi pecahkan patung-patung yang disembah oleh kaum dia. Nah, lepas tu dia letakkan kapak tu dekat patung yang paling besar. Jadi bila orang balik, orang ramai sebutkan ini ada Ibrahim nama dia kan, yang ada mempersoalkan kita ni. Lalu dipanggil oleh raja mereka kepada Nabi Ibrahim pergi kepada raja mereka. Tanya, adakah engkau yang buat benda ni? Apa nak jawab Nabi Ibrahim? Kau tanyalah kepada patung yang paling besar tu. Okey. Jadi Nabi Ibrahim kata kat situ tu dah ada dua benda yang Nabi Ibrahim seolah-olah macam menipu. Tapi bukan menipu dia tak menipu, dan benda tu benda yang terpuji. Tapi itulah tawaduknya seorang Nabi. Walaupun macam tu pun Nabi Ibrahim rasa bersalah. Nabi Ibrahim rasa bersalah sangat. Kata ada 2 tempat tu aku tipu. Maknanya ada rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah ketika Sayyidatina Sarah hendak diapa-apakan oleh Raja Mesir waktu tu. Jadi Nabi Ibrahim kata ini adalah saudariku, ini adalah adik aku. Padahal tu kan isteri dia. Jadi ini juga salah satu daripada helah daripada
Nabi Ibrahim. Jadi itu maksud tiga kalimat tu, tiga kalimat tu. Tapi ala kulli hal, sebenarnya Nabi Ibrahim berbicara tu lebih kepada kerana takutkan Allah Subhanahu taala. Jadi beliau pun macam satu excuse lah untuk tak perlu nak minta syafaat daripada Allah Taala, dalam keadaan baginda sangat-sangat takutkan Allah Taala. Macam tu juga pergi kepada Nabi Musa. Kita pun tahu hadis ni kan. Macam mana pula pergi kepada Nabi Musa kata lastulah, aku tak boleh nak bagi syafaat juga. Sebab apa? Sebab beliau pun sebutlah, baginda pun sebut apa benda salah baginda, apa dia? Baginda pernah bunuh satu jiwa, satu nyawa. Dalam kisah tu kan, macam mana baginda pertahankan kaum baginda sendiri, kemudiannya terbunuh kan secara tak sengaja. Okey, kemudian pergilah jumpa Nabi Isa. Pergi jumpa Nabi Isa pun sama juga. Nabi Isa pun jawab lastulah, tak boleh, tak dayanya kan, tak mampu, aku tak boleh nak bagi syafaat tersebut. Tetapi walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian pergilah jumpa dengan Nabi Muhammad. Bila sampai pada Nabi Muhammad, jawapannya beza. Jawapan Nabi-Nabi yang lain semuanya lastulah, aku tak boleh, aku tak layak, aku tak dapat. Tapi bila pergi pada Nabi SAW, Nabi jawab analah, akulah untuk memberikan syafaat. Lalu Nabi SAW pun minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kan, waktu tu aku melihatnya dan aku pun tunduk sujud. Okey, tak apalah. Jadi senang ceritanya, ini antara hadis yang panjang yang kita pun tahu. Cuma ada satu riwayat yang biasa juga kita mungkin dengar atau membaca waktu maulid, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa'. Ni pun dalam maulid kadang kita ada baca kan. Jadi sal tu'tah ishfa' tushaffa'. Apa dia? Wahai Muhammad, angkat kepalamu, kau mintalah, kau akan diberi. Kau minta syafaat, engkau akan dapat bagi syafaat. Waktu itulah baru Nabi SAW mengangkat kepala baginda yang mulia. Lalu baginda tersebut, Ya Rabb ummati, Ya Rabbi ummati, wahai Tuhan umat aku, wahai Tuhan umat aku. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, Adkhil min ummatika, masukkanlah daripada umat engkau, man la hisaba alaihi, ya orang yang tiada hisab ke atasnya, daripada pintu sebelah kanan daripada pintu-pintu syurga. Dan begitu jugalah dalam hadis yang lain, kalau kita perhatikan sama juga lebih kurang macam tadi. Cuma yang ini Nabi SAW minta supaya orang yang menyebut la ilaha illallah, laisa dzalika ilaik walakin wa izzati wa kibriyai wa azamati wa jibriyai. Ini jawapan Allah Taala kepada Nabi SAW. La ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah. Dengan syafaat Nabi tadi, Allah Taala keluarkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah keluarkan daripada syurga, daripada api neraka. Allah keluarkan daripada api neraka, masuk ke dalam syurga. Banyak lagi lah kat sini kalau kita perhatikan. Kalau nak baca satu-satu macam kita sebut tadi, memang tak sempat lah. Cuma dalam hadis yang ini kan, saya main skip jadi je, saya pun tak berapa perasan sangat sebenarnya. Cuma contoh yang ini, la ashfa'anna yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti aku akan syafaatkan lebih lagi daripada apa yang ada di atas muka bumi ini, daripada batu dan pokok. Hanya bilangan batu dan pokok. Banyaknya orang yang Nabi SAW akan memberikan syafaat. Jadi yang kat sini ini disebutkan banyak lafaz berkaitan dengan syafaat Nabi SAW dalam keadaan manusia, dalam keadaan tak tentu arah, tak tentu hala, dalam keadaan terseksa di padang mahsyar. Kemudiannya Nabi SAW memberikan syafaat. Dan inilah hadis yang sahih yang biasa kita dengar, likulli nabiyyin da'watun yad'u biha. Setiap nabi ada doa yang mana mereka berdoa dengannya, maknanya doa tu mustajab kan. Kemudiannya Nabi SAW tak ambil doa tu, peluang untuk berdoa dekat dunia tu Nabi tak ambil. Yang satu peluang tu
doa mustajab yang satu tu, yang special tu, aku sembunyikan doa aku tu sebab apa? Nak bagi syafaat bagi umat aku pada hari kiamat nanti. Jadi memanglah Nabi-Nabi semuanya ada doa mustajab, dan Nabi SAW pun banyak doa yang mustajab kan. Cuma yang ini dikatakan kira yang paling special lah antara semua doa-doa. Jadi dekat sini ni kalau kita tengok, memang ini antara perkara yang perlu sangat-sangat kita berterima kasih kepada baginda Nabi SAW. Sebab ni kira baginda dah ada peluang untuk baginda minta something dekat dunia, tapi baginda tak minta, baginda tunggu sampai hari kiamat. Sedangkan Nabi-Nabi yang terdahulu semuanya dah minta dah. Dalam satu riwayat sebut fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua Nabi-Nabi dah minta dulu dah, siap-siap dah minta semua. Tapi sampai pada Nabi SAW, baginda tak nak. Baginda fikirkan hari kiamat nanti dekat padang mahsyar nanti, okey, aku nak doakan untuk umat aku. Betapa Nabi SAW memikirkan tentang umat, betapa baginda memikirkan tentang kita semua. Fatakunu hadhihi da'watul madhkuratu makhsusatan bil ummah. Maka doa yang disebutkan ini special untuk umat Nabi SAW, madmunatan al-ijabah, dijamin mustajabnya doa itu. Dan itulah dia doa daripada Nabi SAW. Oleh kerana itulah disebutkan pada akhir tajuk ini oleh Qadhi Iyad, jazahullahu ahsana ma jaza nabiyyan an ummati wa sallallahu alaihi wasallam kathira. Moga Allah membalas baginda sebaik-baik yang dibalas kepada para nabi daripada umatnya, wa sallallahu alaihi wasallam kathira. Dan kalau kita dah tengok macam tu, kita pun tahu betapa kasihnya Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Kan disebutkan dalam Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat ni kita biasa baca. Ini salah satu daripada kita panggil pujukan. Allah Ta'ala berikan kasih sayang kepada Nabi SAW. Allah akan bagi kepada engkau, wahai Muhammad, sampai engkau redha. Kalau dalam ayat cerita tentang Nabi Musa, perkataan tarda dekat situ cerita tentang Allah yang redha. Wajatu ilaika rabbi litarda. Aku segera kepada engkau, wahai Tuhanku, supaya engkau redha. Perkataan tarda dekat situ maksudnya Allah redha. Tapi dekat sini, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kau akan diberikan oleh Tuhanmu sampailah engkau redha. Dan ini termasuklah dalam ayat tadi, sal tu'tah isfa' tusyaffa'. Kau mintalah, kau akan diberikan. Dan yang Nabi minta apa dia? Nabi minta untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam jenis. Syafaat yang tadi itu kita ada baca syafaat orang yang buat dosa, orang yang buat salah. Kita ada baca syafaat untuk orang yang mengesakan Allah dengan sebenar-benarnya. Kan? Ada syafaat Nabi SAW untuk orang yang tidak akan dihisab. Tidak akan dihisab. Ada syafaat yang kita baca tadi juga, bahawasanya Nabi-Nabi yang lain semua tak dapat bagi syafaat itu adalah untuk menggerakkan hamba-hambanya. Itu dipanggil syafaatul uzma. Maknanya dekat pada masyarakat punya ramai, semua tak boleh nak buat apa, sampailah Nabi SAW yang memberikan syafaat. Maknanya daripada zaman Nabi Adam sampailah kiamat, semua sekali akan terhutang budi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda memang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam itu bukan saja waktu kita ada dekat dunia ni, waktu kita ada sekarang atas muka bumi ni, tapi sampailah di mahsyar nanti pun baginda adalah rahmatan lil alamin. Dengan rahmat tu, rahmat Allah Ta'ala turunkan baginda Nabi SAW. Allah nak perlihatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala izinkan syafaat itu untuk Rasul SAW. Selain daripada itu, ada juga syafaat Nabi SAW yang mana baginda akan dengan syafaat baginda itu, umat baginda ni diangkat darjat. Diangkat darjat. Ini sepakat para ulama. Bahawasanya di sana adanya kelebihan, fadlan, ziyadatan. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat baginda kerana syafaat Nabi SAW. Maksudnya Nabi SAW bagi syafaat,
maka umat tu, contohlah kata dia punya level dia masih lagi level yang rendah, dengan syafaat baginda itu diangkat level dia, diangkat jadi lebih tinggi, jadi lagi tinggi, jadi lagi tinggi, jadi lagi tinggi dengan syafaat daripada Nabi SAW. Dan begitu jugalah yang disebutkan kalau kita baca Maulid di Ba'i, ada baca tentang mereka yang masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Lepas tu kita akan baca Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami di kalangan mereka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, cerita tentang umat Nabi SAW itu bersama dengan mereka ada sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisab, ada 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Dan Allahumma amin. Dan bila kita tengok yang ini, nombor tu juga para ulama kata bila sebut 70,000, dia bukan nombor tu genap-genap 70,000. Sebab kalau kata 70,000 ni maksudnya sangat ramai. Itu maksudnya. Sangat-sangat ramai. Dia bukan jumlah tu maknanya 70,000. Habis kalau saya nombor 70,000, satu macam mana Ustaz? Tak lepas lah. Tak, dia bukan macam tu. Maksudnya adalah jumlah yang sangat ramai di kalangan umat Nabi yang dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Itu sebab ni antara doa yang selalu kita kena baca. Selalu kita kena baca. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga tanpa hisab. Sebab kalau ada hisab, payah juga. Kita ni lah banyak pula masalahnya. Jadi biar, ya Allah masukkanlah aku ke syurga tanpa hisab. Dan bahkan bukan setakat itu, ada yang tadi kita sebut, orang yang buat dosa tadi kan. Orang yang buat dosa, tadi digunakan perkataan muznibin, al-khatta'in. Orang yang berdosa dan banyak buat salah. Yang syafaat Nabi SAW diberikan kepada mereka. Bahkan orang yang dah masuk ke dalam api neraka pun, ada syafaat daripada Nabi SAW, Nabi keluarkan daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana dia ahlu tauhid. Dia menyebutkan la ilaha illallah. Bahkan bukan itu saja, kalau muznib itu masih boleh tahan lagi. Dalam satu riwayat, Nabi SAW sebut syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku untuk ahli orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar di kalangan umat aku. Dosa besar. Bukan kita cerita dosa kecil kan ni. Kita cerita dosa besar. Ahlul kabair. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat aku. Subhanallah. Macam kita sebut tadi, kita kata kalau buat dosa kecil, dapat syafaat, tu mungkin kita kata normal lah. Macam tu kan. Tapi tak, ini syafaat aku juga untuk mereka yang melakukan dosa besar. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Syafaati lil kabair min ummati. Kemudiannya pula di sana ada juga syafaat yang berbentuk sedikit lain. Contohnya macam kisah Abu Talib, pakcik Nabi SAW, yang mendapat keringanan. Mendapat keringanan. Ini salah satu riwayat lah kan. Walaupun ulama berbeza-beza pandangan dan sebagainya. Dan antaranya keringanan kerana syafaat baginda Nabi SAW. Jadi macam mana kita nak dapat syafaat Nabi SAW? Yang paling utama sekali adalah tentu sekali ikut baginda Nabi SAW dan menyebutkan kalimah la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya. Yang kita bacakan hadisnya tadi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat aku pada hari kiamat adalah orang yang menyebutkan la ilaha illallah. Selain daripada tu, amalan yang mudah yang kita boleh buat, sebenarnya mudah, tapi ialah nak buat, kenalah dengar dulu benda ni. Apa dia? Jawab azan dan doa. Doa selepas azan. So doa lepas azan tu, nak berdoa untuk dapatkan syafaat Nabi SAW dengan doa selepas azan, tentulah kena dengar azan kan. Kalau tak dengar azan, nak doa macam mana? Jadi maknanya kena dengar azan lah. Nak dengar azan maksudnya sama ada kita ada dekat masjid, di dalam masjid, ataupun dekat-dekat dengan masjid lah. Ataupun dekat-dekat dengan surau. Ataupun kalau tak ada pun semua tu, maka kenalah azan. Janganlah tak azan langsung. Kita kalau duduk rumah seorang-seorang pun azan je lah.
Kalau pun terpaksa contohnya kita musafir, azan. Jadi dekat mana, dekat apa, dekat rumah tumpangan yang kita tumpang contohnya, boleh je azan je lah. Kita mungkin kat luar negara, mungkin masjid jauh sebagainya, azan kan. Lepas azan maka dapatlah doa lepas azan. Dan doa lepas azan itu melayakkan, disebutkan dalam hadis, halat lahu syafaati yaumil qiyamah kan. Maka dia dapatlah dia syafaat aku pada hari kiamat. Hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Dalam Sahih Bukhari ada. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi sebut tentang doa selepas azan. Antaranya beliau sebutkan juga tentang inilah syafaat daripada Nabi SAW. Ini semua cara-cara nak dapatkan syafaat. Macam tak susah sangat pun sebenarnya kalau kita fikir doa lepas azan ni, sebab kita semua hafal, insyaAllah. Sebab saya rasa lah semua hafal doa lepas azan ni. Kalau tak hafal jangan mengaku jangan pula angkat tangan pula tiba-tiba kan, ustaz saya tak hafal lagi kan. Itu orang kata buat malu company je. Jadi biasanya kita semua hafal dah doa lepas azan ni. Kalau belum hafal, cepat-cepat lagi hafal, sebab kita nak dapat syafaat daripada Nabi SAW. Satu lagi adalah cara yang mudah juga, tentu sekali, adalah banyakkan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Banyakkan selawat kepada baginda. Bila lagi banyak kita selawat, lagi mudahlah untuk kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Di sana ada hadis juga yang menceritakan tentang menziarahi Nabi SAW, ziarah makam Nabi. Ziarah makam Nabi. Walaupun hadis tu dia agak lemah sedikit, tapi tetap digunakan pakai oleh para ulama, menunjukkan kelebihan untuk menziarahi makam Nabi SAW, menziarahi baginda di Madinah. Jadi jangan lupa untuk menziarahi Nabi ataupun berniat, ataupun paling tidaknya berdoa. Berdoa. Jadi doa apa dia? Doa untuk dapat ziarah Nabi SAW di Madinah. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, kurniakan kami dapat menziarahi baginda pada setiap tahun. Doa macam tu. Doa setiap tahun terus. Sebab ada yang kata, ustaz, takkanlah saya dapat tiap-tiap tahun pergi umrah, ustaz. Janganlah takkan. Jangan cakap takkan tak siap. Ni kan kuasa Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, minta tu biar banyak. Minta tu biar besar. Sebab kita minta dengan Allah. Kita bukan minta dengan member. Minta dengan member, minta besar-besar, dia pun menyampah. Minta dengan Allah biar yang besar-besar. Jadi minta aja kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi. Kau kata setiap tahun, setiap bulan pun boleh. Jadi minta je. Jadi doa para ulama yang biasa baca, Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Ya Allah, kurniakan kami ziarah baginda pada setiap tahun. Jadi bila minta ziarah pada Nabi, lepas tu mudah-mudahan dapat syafaat. Tapi tentulah dengan adab. Bila ziarah pada Nabi, jagalah adab ziarah Nabi. Kemudiannya, bila kita berselawat pada baginda tu pun, kenapa banyak berselawat boleh dapat syafaat baginda? Sebab Nabi bagi tahu, aulan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling utama di sisi aku pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salat, orang yang paling banyak sekali selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itulah yang paling layak untuk dapat syafaat baginda. Jadi kalau pun tak dapat lagi ziarah Nabi, tak dapat lagi umrah, belum ada rezeki, maka gantinya adalah banyakkan selawat. Banyakkan aja selawat. Sebab walaupun kita tak mampu nak pergi ke sana, kita tahu salam kita pada baginda ada malaikat yang tolong sampaikan dan baginda akan jawab. Jadi janganlah kita rasa kecewa. Tak dapat pergi, teruskan berselawat. Teruskan berselawat. Dapat pergi, jangan lepaskan peluang. Pergi. Jangan banyak pula alasan. Jangan banyak pula alasan. Dah dapat dah pergi. Sorry lah, saya tak ready lagi lah. Jangan. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata, saya rasa tak ready lagi lah nak pergi. Bagilah orang lain dulu. Jangan macam tu. Dapat peluang, pergi. Dan bersihkan hati, baikkan diri kita, akhlak kita dan sebagainya. Dan dalam perjalanan pergi tu banyakkanlah selawat. Orang kata apa, sampai
sampai luluh. Hanya selawat sungguh-sungguh tu sampai cair hati kita. Okey. Sampailah terus dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi rasanya cukup setakat tu untuk malam ini. Secara ringkas, tadi pun kita baca kitab Syifa tu pun saya ringkas-ringkaskan aja lah dulu kan, sebab macam kita sebutlah nak baca satu persatu, setiap satu kalimah kita nak terangkan, itu mungkin take time lah. Jadi kita ambil dia punya gist, dia punya isi kandungan utama daripada tajuk tersebut, dan macam kita sebutkan tadi, kalau ada pengajian-pengajian baca kitab Syifa ni, pergilah, hadirlah, supaya kita mendapat kebaikan, keberkatan, bertambah-tambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi pada semua dan tahniah kepada semua yang menjalankan dan menjayakan festival selawat 4.0 insya-Allah dah 4 kali dah. Maksudnya sampai ke dah 4 kali tu, mudah-mudahan berterusan dah. Berterusan. Yang lepas-lepas Allah terima, yang kali ini Allah mudahkan dan Allah kurniakan taufik, dan Allah Ta'ala terus kurniakan taufik agar dapat istiqamah pula terus-menerus membuat sesuatu yang mendekatkan lagi umat supaya bertambah cinta mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi rasanya cukup setakat tu. Saya serahkan semula majlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair kepada guru kita Al-Fadhil Ustaz Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Kita doa pada Allah Ta'ala, moga-moga guru kita Allah berikan kesihatan walafiat, diberikan umur yang panjang dalam kebaikannya, diberikan kemudahan dalam urusan dakwah beliau, dan moga-moga segala usaha beliau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap moga-moga kita yang bersama dengan beliau malam hari ini turut mendapat tampiah daripada sedik kejujuran beliau dalam berdakwah, dalam menyampaikan usaha untuk orang lain dekat kepada Allah Taala, dekat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan juga terima kasih banyak-banyak kepada guru kita yang sebentar tadi, tuan-tuan sekalian. Kalaulah dapat saya simpulkan dengan apa yang disampaikan, walaupun perkongsiannya begitu banyak dan padat, apatah lagi guru kita bicarakan dan kupas daripada kitab yang muktabar, subhanallah. Cuma andailah saya boleh simpulkan, maka syafaat Nabi adalah sesuatu yang sangat besar dan pelbagai punyalah Nabi itu, dan Allah Ta'ala nak membuatkan Nabi itu dapat membantu umatnya untuk merealisasikan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sampaikan syafaat untuk sekian dapat, syafaat untuk orang-orang yang banyak berdosa besar dapat, syafaat orang yang dah baik akan darjat dapat, pelbagai syafaat Allah beri peluang kepada baginda Nabi kita. Hanya saja daripada kita bagaimana cara untuk kita mendapat syafaat daripada baginda. Tuan guru kita kongsikan sebentar tadi, yang pertama adalah untuk melafazkan ataupun mentahqiqkan, menghakikatkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimah tauhid daripada hati kita. Bila mana kita dalam hati bukan sekadar melafazkan daripada dengan lidah, tapi dengan hati kita jujur mengatakan kalimah itu, maka kita di antara mereka yang berhak mendapat syafaat Nabi. Yang kedua, amalan yang kedua yang guru kita kongsi sebentar tadi adalah amalan yang sangat-sangat mudah sebenarnya, yakni menjawab azan dan juga baca doa selepas azan. Itu sebenarnya kira-kiranya rata-rata di antara kita ni boleh buat. Sampai guru kita sebentar, Ustaz sebentar tadi beritahu, kalau tak dengar azan, kita azan, punyalah mudah untuk dapat daripada doa tersebut. Dan yang kedua dan yang ketiga adalah yang kita dengar tadi, pesan ini sangat-sangat penting, kita azam adalah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan 3 cara, walaupun begitu banyak, tapi 3 cara ini adalah yang sesuai dengan kita, yang mudah untuk kita amalkan. Kita mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih daripada saya Al-Fakir Khairul Nizam Ustaz. Mohon maaf atas kekurangan daripada pihak majlis selawat Ar-Rasyid. Mohon doa daripada Ustaz supaya festival selawat
4.0 akan jatuh pada 2 Ogos 2024. Kita akan buat di ACC Shah Alam. Mohon doa daripada Ustaz, moga dipermudahkan, Allah Ta'ala bantu jadi asbab orang ramai lebih banyak berselawat dan dekat pada Nabi. Nama pun Festival Selawat, tujuannya kita adalah untuk memperbanyakkan selawat, dan kita buat itu pada bulan Safar, Ustaz, supaya sebagai persediaan untuk menyambut bulan Rabi'. Jadi kita buat awal sikit. Biasa orang buat pada bulan Rabiul Awal, kita buat pada bulan sebelum Rabi', supaya bulan Rabi' masuk tu kita dah kobar dah bersedia, dah ada siap sedia dah gitu. Tujuannya begitu, Ustaz. Jadi mohon nazarah dan doa daripada Ustaz selaku guru kami, moga-moga ada keberkatan daripada apa yang kami usahakan, insya-Allah taala. Kita pihak majlis memberi laluan kepada Ustaz Syed Abdul Qadir untuk undur diri daripada majlis kita. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Mohon maaf atas kekurangan daripada pihak kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.